Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. Okay, so hari ni kita nak buat aktiviti bulanan kita, yang mana biasanya lah Pergi Pimak. biasanya bila papa gaji tu akan bawa dia orang ke Speedmart dan pilih apa-apa saja yang dia orang nak, tapi Seorang dua. ada limit. Kena ada limit, kena buat peraturan, iaitu seorang dua item sahaja, tak boleh lebih. So hari ni kita akan tengok apa yang dia orang akan pilih. So pada yang baru join YouTube kami, jangan lupa untuk Like, comment, share, turn on notification. okay, jangan lupa like, comment, share, turn on notification dan juga subscribe tu boleh penting. Okay, so stay tune, kami nak pergi ke Speedmart Penang. Zap. Okay guys, kita dah sampai. Kita telah sampai. Kita bawa. Hai. Sana. Buka. Tadi tunggu Papa buka. Oh, kita. Situ. Okay, kita tengok. Dah sampai ni, apa berlaku. Beg tadi mana? Tinggal lah. Okey, ambil bakul kak? Nanti. Ya, ambil lagi. Okey, nanti let's go. Ya. Ren. Dua. Seorang dua sahaja. Ini tak boleh. Alat-alat tulis tak boleh sebab dah banyak. Marker semua dah banyak. Papa rakam ke? Sini. Ada yang baru. Tengok. Dua orang ni akan lari pusing satu kedai. Pusing. Memang kebiasaan macam tu lah. Mana dia mana? Dua ketua tu memang akan lari. Pusing kepala aku. Pusing. Kau pegang. Letak sini. Jangan lari. Papa dia nak lari lagi. Ada lah. Kopok durian. Ada kopok durian. Kalau dekat Indonesia, Papa pernah pergi. Nama dia Indomaret. Indomaret. Dia lebih kurang macam Speedmart 99. Adanya ada pintu. Kat Malaysia ni dia Speedmart 99 lah. Famous. Ini kakak punya kan? Tengok. Ada sini. Apa? Jom sini. Kita. Kakak boleh lain yang ni yang boleh pintu. Papa sini jap. Boleh lah Pak. Itu dah beli, dah banyak dah beli. Papa. Boleh lah Pak. Lepas tu hilang. Buang. Boleh lah. Macam ni. Lepas tu hilang kena lucat. Pak tengok ni. Papa. Kejap. Papa boleh kat Speedmart je sekarang. Ada ke? Ada. Banyak. Kakak tak nak lah. Buat apa hantu tu? Nak lukis. Ambil lah seorang dua cepat. Kakak nak apa, ambil cepat. Kau nak buat apa hantu tu? Terus hantu tau. Tak maulah hantu. Tengok. Tunjuk. Zombie. Nanti malam dia jalan gigit tangan baby. Adik. Itulah. Jalan. Tengkeng. Seorang dua saja Jangan lebih Ada tak? Seorang dua saja. Ambil kan. Ambil lah. Mana guava? Mana guava? Ada ke? Papa bagi tu. Oh, ada tu. Guava yang kecil. Yalah. Baby cinta nak apa? Cinta nak ni ke nak ni? Papa dia beli ni. Ke yang lain? Ke ni? Letak tu, cukup. Yang Seorang dua je kakak, mama punya ada tu? Buat apa jap? Kopok durian tu. Mana sabun ni?
Bukan, Mama nak kopok durian. Ha, aku pun durian. Ha, betul ke? Ni hantu ni tak payahlah. Kau boleh makan pun. Tak, yang ni main tali-tali. Nanti putus. Tak, yang ni bosan. Ha. Sini jap, Pak. Pak, tengok ni. Sini. Tengok ni. Tak nak bagi baby balik. Baby nak buka. Dede ni ada Nutella besar. Nutella besar berapa? Wow. Besarnya Nutella dia. Tak, besar. So, letak tangan kakak sebelah dia. Besar je Nutella dia. Kalau kat Indon tu dia Indomaret. Tak, belilah. Tak nak. Nanti balik kita buat. Indomaret. Kau nak ni? Baby nak ni? Tak dalam bakul. Mana bakal? Mana bakal? Tu bakul. Indomaret. Ni Pampers Cinta XL. Beli XL. Cinta, jom Cinta. Kita letak balik tempat dia Ikan Go letak balik tempat dia. Ikan lele. Pak, sedap apa? Keropok apa? Tak tahu. Ubur. Cinta. Ikan chicken dance. Chicken dance. Jalan. Ya, nak apa? Aku nak pakai keropok lah. Ubur ikan. Tak ada kakak nak yang ni. Tak ada. Kau dah habis keropok itu. Kopok lagi kat rumah dah ada kopok. Dah habis dah kat rumah. Baru habis malam. Ni. Kopok aja kerja kau. Nasi tak nak makan. Dah. Oh, Milo. Biskut Milo. Lain Milo. Lain Apa yang lain? Agak lain. Sabar. Biasa Oreo Kak tengok tu, takut cover hilang. Hati-hati. Okay. Mana? Mana? Ni. Oh, okey. Kakak pun suka. Tak. Oh. Kakak suka yang pedas. Tapi nak beli yang pedas. Alright. Inta kongsi lah. Inta ambil yang lain. Kakak tak tahu nak beli apa. Kakak nak cari kat situ lah coklat. Kopok durian tak ada lah. Mama. Bagi tahu kat Mama ni. Keropok durian tidak ada. Boleh refer kepada video ni. Sebab selalunya Mama dia tak percaya apa yang kita cakap. Tu bukan crayon. Kali ni ada bukti. Color tu. Iaitu video. Kita ada video. Tak ada kan? Tengok kopok Mama tak ada. Kopok durian. Tak ada. Tengoklah ada bukti kat sini. Mana ada? Kopok durian elek. Angkatkan tolong. Only. Ni sedap. Fun leaf. Ambil satu. Jom, let's go. Mana kakak? Ya. Letak dalam ni lah barang korang. Kak ni beli banyak lah. Mama suka. Nanti Mama minta kakak punya. Nanti Papa jangan masukkan dalam tu tau. Nanti nak buka tau. Kakak dah. Cinta. Adik. Cinta. Lagi satu apa Cinta? Korang dua sahaja. Sabun dah beli lah. Korang habiskan tadi main bubble. Satu plastik habis. Mama beli sabun budak-budak punya tu. Pak kita dah dua. Ada dia nak dia punya. Kalau kita habiskan sabun yang kat rumah kita.
No. Untuk apa? Untuk dihabiskan lagi? Tak, diorang nak ambil. Ni ada mainan. No. Jom. Mak, asam tu beli kakak. Beli mama satu asam tu. Mana sini? Oh, papa belum dia. Papa tak beli lagi. Papa nak beli apa? Strawberry tak ada lah, strawberry. Papa nak beli ni lah. Boleh lah mereka nak beli air boleh? Air? Nak. Tak air baru kan? Nak air boleh? Lemon lah. Ni. Ginger. Tapi ni Ada lah, adik. Adik ada lah. Tengok ni. jadi bulu dia tinggi sangat. Lepas tu tu. Yang Tapi craving lah. Nak air manis. Tak apalah. sedap ni aiskrim. Zero sugar. Kalau betul tak boleh zero sugar, kita try lah. Let's go. Untuk mama? Ni apa kau sus? Tak payah, skop. Seorang dua je. Let's go. Yeah. Let's go. Dia ambil bakul. Grand heart. This one, mom. Yeah. I'm company school is of real. Don't you want me like Larat kan you angkat. want to, Angkat paper baby? satu-satu. Ha. Don't you want me like honey? Nantilah tak ada bakul sana. Okay. Tak. Nak pegang. Nanti dia dah scan baru ambil. Dah scan baru ambil. Okay. Apa ce? Hai, tak mau joget macam tu. Let's go. Jom. Jalan apa-apa ke? Punya yang mainan. Bagus. Ini kali dia orang mendengar kata. Belakang. Like one, two, Seorang dua je. Wait. Q. Beratur dulu. Okay, dah. Agak. dah. Tunggu jangan keluar lagi bahaya Bahaya tunggu apa. Okay, excuse me. Bayar sikit. Tak lambat Nanti kakak letak lambat. Saya baik mendengar kata lah kali ni. Orang dua je. Ni tak yang letak lambat. Itu tak payah. Yang kecil-kecil je. Boleh. Orang nak lalu. Pa, kenapa baby beli 3? Ada. Dua je. Kenapa adik dapat kau? Kalau kau baby nak pegang. Ambil dalam ni. Siapa ni bolong-bolong? Abah. Untuk ini. Mama punya sekali tapi satu tak ada. Pokok durian tak ada. Cash. Berapa? Dah. Lagi satu. Boleh bawa tu. Boleh bawa. Adik nah. Pegang. Tepi orang nak lalu tepi. Tunggu. Terima kasih. Jom kita balik. Nanti kita review. Okey. Apa yang kita beli. Tunggu sampai review rumah. Apa kita beli, okey? Tunggu sampai rumah. Okay, welcome back. Kita dah sampai ke rumah. Hai, kata hai. Okay, so kita nak review sikit lah barang-barang yang kita dah beli. Seorang dua tu. Tunjuklah item korang. Seorang dua tu. Ini seorang dua. So ui, kita punya dua. Lagi dalam tu, so keluar apa lagi ada dalam tu? Item mama pun ada dua, papa je satu lah pula. Air kotak tu kau. Kotak tu kongsi. Pak, air kotak tu seorang satu. Ada. Ni ada
ada dua. Nampak tinggi sangat. Itu mama pun. Ni ada dua. Nampak Kak? Apa kata itu kena duduk belakang? Pampers tu keluarkanlah. Ni ada dua. Oh, tak ada. Lah, Papa tak rakam. Papa tak tekan. Okey, tunjuk item tadi. Mana coklat baby? Dua. Okey, masing-masing dah buka. Oh, coklat dia boleh tahan bang, boleh tahan. Oh, RM15 ni. Coklat dia. So ni kita beli tadi. Papan tadi, dia boleh conteng-conteng. Jadi dia senang, dia ada Boleh pakai dengan Ah. buku tengok ni. Ini boleh Oh, pakai kuku pun boleh. So dia ada bateri, smooth writing, dia ada pen. So boleh jilid, boleh padam macam tu je. So senang lah. Kalau nak belajar ABC semua senang. So kakak beli dua tadi. Apa tadi kak? Keropok dengan asam. Cinta. Ini juga LCD multicolor writing pad bersamaan dengan Cinta punya apa? Super ring. Super ring. Itu dekat Adik? Papa. Wow, cantiknya. Apa yang ni ada nak kali. Ni bukanlah macam colour, ni. colour, colour, Tekan colour. ni. Tekan ni. Ni Cinta tengok. Ni tekan tong sampah. So ni lah aktiviti yang Papa buat lah dengan Pak Ketul ni, yang mana sebulan sekali kita bawa dia orang pergi kedai, celebrate dia orang lah kan. Celebrate dia orang, mana boleh belilah apa-apa nak beli, tapi maksimum dia 2 item sahaja. Jadi tak boleh lebih. Sebab kalau lebih kacau bilau lah kan. Jadi total yang kita burn hari ni termasuk Pampers Cinta adalah ni bukan hari ni punya ni. Ni bila punya? Tadi total 180. Tadi kata. RM180 total. Dah mahal lah semua korang punya barang ni mahal. Jadi jaga elok-elok kan. Barang yang dah kita beli ni kita kena jaga elok-elok. Ni sebenarnya LCD multicolor writing pad ni dah 3 kali 4 kali beli dah sebenarnya, tapi itulah hilang lah, hancur lah, macam-macam. Dia orang tak pandai jaga. So sekarang ni kita tengah train dia orang untuk jaga barang supaya berkekalan lama. InsyaAllah. Saya tak beli. Jadi orang ikat tocan 2 ke? Jauh sikit dekat sangat tu. Okey, ikat tocan 2 ke? Tengok mana Cinta. Cinta lukis pun pandai. Okey. Duduk. So with that kawan-kawan, jangan lupa like, comment, subscribe, turn on notification. Jangan lupa lah support kami punya video. InsyaAllah nanti kami akan buat video yang lebih banyak lagi hari-hari insyaAllah. Okay, with that itu saja daripada kami, video simple daripada kami. Itu saja. Kami cantik-cantik sangat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan semua. Bye-bye.